Salam guys, kembali lagi bersama aku yang Rashid. Ya, inilah dia, tak lain tak bukan, siapa je tak kenal, XADV 750. Harga yang bermain di pasaran sekarang lebih kurang dalam 90,000 ke 95,000 sekarang harga skuter ni. Video kali ni aku tak nak go through sangat secara detail dia punya spek, dia punya segala mak nenek, jajan dan sebagainya, sebab tu semua benda dah banyak dah orang cover dekat YouTube channel diorang. YouTuber lain pun banyak dah ceritakan. Aku cuma just nak kongsikan adakah masih lagi berbaloi untuk korang memiliki XADV 750 pada tahun 2026 dengan tanda harga RM90,000 sekiranya korang seorang yang T20. Sekali aku nak share dekat korang, pada siapa yang masih belum tahu, XADV 750 ni adalah abang kepada segala skuter yang ada wujud dekat atas muka bumi ni. Kalau korang tengok ADV 350 ke, Kiwi 250 ke, Zontes ke, ataupun segala mak nenek skuter yang rupa lebih kurang macam ni, itu semua diinspirasikan oleh, korang tengok depan mata korang ni, semuanya diinspirasikan oleh design 750 punya model ni lah. So bila korang pakai 750 ni, gahnya ada di situ sebab dia paling abang sekali dalam kategori skuter. Tu salah satu faktor yang bagi aku ada value di situlah, dan kenapa ramai orang minat 750 ni, itu salah satu faktor lah. Yang kedua pula, enjin dia menggunakan 270 degree crankshaft, menjadi kegilaan dan juga peminat skuter 750 ni. Sebab 270 degree crankshaft ni, dia punya bunyi dia tak sama macam parallel twin, macam korang dengar Versys dan sebagainya. Enjin dia memang ada bunyi iras-iras macam MT-07. Okay, korang dengar bunyi 270 degree crankshaft. Dan yang ketiga kan, yang ketiga, gearbox manual tak ada masalah. Korang boleh guna gear manual, hanya toggle kat sini saja. Tapi kalau korang nak auto, tak ada masalah. Korang boleh switch saja ke sini, dia akan pergi auto. Nampak tu, ada auto D, ada M manual. Ni gear N lah. Korang boleh pilih, nak auto boleh, nak jadikan dia skuter boleh, korang nak jadikan dia macam super motocross masuk off-road pun boleh. Aku nak tunjuk kat korang, tengok ni cara nak tukar gear dia. Nampak? Masuk gear 1. Memang canggih kan, gear kat sini je kan. Kalau aku nak end balik, nampak tu, dia dah end balik dah. So kita nak gerak, nak jalan, masuk gear 1. Walaupun dia ada 6 gear, dia 6 speed, tapi setiap kali dia switching gear tu, bila korang bawa tu, bila aku bawa tu, memang betul-betul tak rasa lah dia tengah switching gear tu. So nak menunjukkan betapa smoothnya lah dia punya dual clutch transmission dia tu. Ok, nampak tu, dah tukar gear 2. Memang smooth geng, memang smooth. Dia change gear tu memang tak rasa lah. Nampak bila korang slow, nampak dia automatically dia drop gear sendiri. Tapi yang tu rasa lah sedikit engine braking. Engine braking tu ada rasa lah sikit, tapi tak sangat. Dan yang terakhir sekali, dia punya gearbox dia lah geng. Gearbox dia dual clutch transmission, macam kereta lah lebih kurang. Dia ada D, dia 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. Dia sampai 6 speed gearbox dia. Segi durability, boleh off-road, on-road dan sebagainya pun dia ada completely. The one and only scooter yang multi-purpose 4-in-1 yang boleh macam-macam all terrain kau boleh layan motor ni. ADV 750 ni mempunyai DNA off-road, dual purpose all terrain. So bermaksudnya dekat sini, dari segi suspension dia, depan dan juga belakang, memang sangat-sangat sedap lah untuk korang lanyak jalan-jalan yang tak rata. Contohnya seperti korang tengok ni, jalan kat depan ni memang tak rata, tapi dia tak terasa vibration tu kuat sangat tau. Dia absorb tu memang betul-betul sedap lah, especially suspension belakang ni. Bila kita sebut barang-barang off-road ni, kalau korang tengok motor-motor, motor-motor motocross, harga kan semua mahal-mahal lah motor-motor masuk off-road ni kan. So bila skuter yang macam aku cakap sebelum ni 4-in-1, ada DNA off-road, of course harga memang korang tak boleh expect murah lah. Nak tukar mode dia pun senang je, tak payah nak kena masuk user interface bagai-bagai apa semua, nak kena pilih. Memang boleh terus tukar on the spot, hanya toggle je kat sini nampak ni.
Macam-macam mode ada. Macam aku cakap tadi lah, dia boleh off-road kan. So kalau off-road, korang just tukar je mode gravel ni, nampak ni. Mode gravel tu memang untuk masuk off-road lah, untuk masuk jalan tak rata dan sebagainya dan seakatan dengannya. Okay, masuk mode standard dulu. Okay, alright, dah mode standard. Beza banyak ke tidak dengan sport mode? Nampak? Sekejap je dia dah masuk gear 2. Nampak? Gear 3. Nampak? Aku baru pula sikit je dah masuk gear 3 lah. Okay, kita cuba sekali lagi standard mode Aku tak sempat tarik lagi, dia dah bagi gear 3 dah. Aduh. Okay, kita try sport mode balik. Okay, let's go. Nampak? Korang perasan tak? Gear 2 tu dia tak nak tukar lagi. Nampak? Nampak? Kalau standard mode, dia dah switch gear dah ni. Okay, kita try. Oh, bumper. Alamak, bumper pun steady kan. Gila doh. Dia punya power dia memang lain macam lah. Tapi korang nampak bila masuk sport mode, di RPM hampir 6 baru dia bagi tukar kan. Standard mode tu memang lemah lah. So bila aku masuk sport mode ni, memang rasa macam seolah-olah motor kau dah detune. Dia punya feel dia tu, macam mana aku nak cakap kan. Sekali lagi. Nampak? Di RPM 5 juga RPM 6 juga dia baru bagi gear tukar. Korang takkan faham lah kenapa motor ni 90,000 pun orang beli juga. Nikmat dia lain macam, geng. Motor ni dia agak bahaya bila korang di dalam gear 1. Kalau korang macam nak keluar pada parking, ataupun korang nak buat U-turn, ataupun korang traffic light tiba-tiba hijau, korang baru nak gerak. Sebab dia punya throttle response dengan enjin dia sangat-sangat responsif dan sangat-sangat bukan macam mana, dia sangat agresif tau. Sangat agresif. Dia boleh, kalau korang terpulas sikit je, dia boleh terus melompat. Macam sebagai contoh ni, korang tengok ni nampak? Aku sikit je, aku nak gerak slow je, dia terus macam, nampak? Dia cepat, dia tak ada delay langsung. Korang tak rasa pun clutch tu dia main, dia terus nak pergi. Kalau orangnya tak biasa, ataupun traffic light tiba-tiba hijau mengejut, terkejut, terus nak jalan, nampak? Terus memang melompat memang sangat bahaya. So dia punya nak control, tak nak bagi dia melompat tu memang betul-betul memerlukan. Sebagai contoh, tengok ni, nampak? Memang betul-betul kena fokus. Kalau tak fokus, memang nak menunjukkan dia punya power dia tu memang agresif gila lah. Tak kisahlah korang pakai sport mode ke, rain mode ke, starting memang sangat-sangat agresif. Memang power lah skuter ni, tak tahu nak cakap lah. Okay, in term of service mesti ramai orang ingat pakai skuter harga 90,000, servis pun beribu-ribu. Sebenarnya tak, geng. Sebenarnya
Kalau korang bela ZX25R, lagi sakit daripada korang bela motor ni. Kenapa aku cakap macam tu? Pertama sekali aku nak tunjuk dekat korang dia punya wear and tear dia sangat lambat tau, in terms of valve clearance dan juga spark plug dan juga air filter. Sebab apa aku kata, kalau korang tengok dekat meter ni, nampak ni sekejap aku zoom. Dia punya maksimum dia boleh pergi pun 6 je, sampai 6 je dia punya peak power, 6, 7. Sini dah cut off dah ni. So kalau korang cruise lebih kurang 130, 150, dia akan main dekat RPM 4, RPM 5 kadang-kadang, dalam gear 6 lah. So bila dia tidak screaming dia punya engine dia macam engine diesel lah, dia tidak high rev motor ni. Bila kau speed pakai sport mode pun dia akan main dalam lingkungan 6, 5 macam tu saja. So bila dia punya RPM tidak tinggi, dia punya wear and tear dia pun lambat lah. Dia punya interval untuk buat valve clearance setiap 24,000. Sama juga spark plug, valve clearance dan juga air filter. So setiap 24,000 km barulah korang tukar ketiga benda-benda tu. Punya major service dia lambat. 24,000 tu bukannya dalam masa 5 bulan sekali korang buat. Kalau korang buat weekend ride motor ni, 24,000 tu saya silap 2 tahun, 3 tahun sekali baru korang buat interval service. So ini 2 piston je. Jadi dia punya valve clearance, coolant check dan sebagainya, spark plug, air filter lingkungan dalam 1000 ke 1200 kalau tak silap aku lah. Yang aku tahu kalau valve clearance saja 700 kalau buat dekat bengkel luar. Lagipun bila dah pakai skuter hampir 90,000, in term of service patutnya mampulah selogiknya, betul tak? So service bagi aku tak ada masalah kan. Lain-lain tak ada lah. Dia punya gearbox bukannya ada minyak khas kan, dia punya minyak hitam bercampur sekali dengan gearbox. So tak ada minyak macam minyak gearbox nak kena beli lain, minyak DCT lah apa bagai-bagai, tak ada. Dia oil filter, minyak enjin lah, itu je lah. Nak jaga dia very simple je motor ni. Habis-habis pun rantai je lah, itu je lah. Itu in terms of service. Okay guys, so itulah sedikit sebanyak apa aku boleh kongsikan pasal motor ni. Okay, lupa aku nak share korang. Motor ni sebenarnya datang daripada kilang memang pendek kan. Motor ni rendah. Aku yang tinggi 174 nampak, kaki bengkok. Ada banyak lagi ruang boleh extend ni sebenarnya. So kalau korang 160 pun tak ada masalah. Tak payah dah korang nak beli lowering kit lah, apa bagai-bagai semua tak perlu. Overall secara keseluruhan, apa aku boleh kata, memang tak pelik lah kenapa orang boleh bayar sampai 100,000 untuk dapatkan motor ni kan. Top speed dia memang power, dia punya pick up dia, acceleration dia memang cukup-cukup agresif. Seingat aku ada try semalam 0 to 100 lebih kurang 3.6, 3.7 second lah. Motor ni sangat-sangat multi-purpose, power pun ada dan sebagainya. Sekali kena memang tak ada ubat lah, itu je lah aku boleh kata. So sampai di sini saja video aku untuk kali ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.